Hai Ampa, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni Mak Tok nak masak ikan sekap 3 rasa. Jom tengok Mak Tok masak hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak dah panas. Sekarang Mak Tok nak masukkan ikan dulu. Nak goreng ikan dulu. Kena tunggu dululah bagi dia masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan dah masak dah sebelah. Nak alis sebelah sana pula. Kita balikkan sebab dia baru masak sebelah. Kena bagi masak dua-dua belah. Alhamdulillah dah masak dah ni. Nak angkat dah. Kita nak masak, nak angkat, nak bola dalam bekas. Bekas besar lah, kena buat bekas talam ni. Dia besar ikan ni. Sebab dia besar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang putih dulu. Kacau dulu bawang putih. Ni minyak yang lebih goreng ikan tadi. Kita pakai minyak ni je. Mak Tok masak 3 rasa ikan sekak cara Mak Tok lah. Kemudian masukkan cili yang di blend tu dalam 3 sudu. Kalau nak kuah banyak, letaklah lebih sikit cili. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masukkan cili sos dalam 3 sudu. Masukkan sos tiram. Sos tiram. Kemudian kita kacau sekejap. Kacau sekejap. Rahim dah okey dah ni. Nak tambah air sikit lah. Tambah air sikit. Bagi ada kuah-kuah sikit. Lepas tu Mak Tok nak terus masukkan bahan-bahan perasanya. Gula. Garam. Kita bagi ni perasa-perasa garam semua hancur tu, baru kita letakkan dia punya tu sayur-sayurnya. Apa ni apa? Apa tu? Tadi Mak Tok masukkan sos ikan, lupalah nama dia tu. Aduh hai. Biasalah. Okey, sekarang Mak Tok nak masukkan sayur-sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Tok nak masukkan sayur-sayurnya lah. Bahan-bahan yang dijadikan sayur ni. Masukkan timun. Mak Tok suka makan timun. Sebab kat rumah ni ada yang suka timun tu. Mak Tok letak timun. Tapi timun kita ambil dia punya ni je, bijinya kita buang. Kita jangan ambil bijinya. Letakkan carrot sikit. Masukkan cili lah. Lepas tu kita kacau sekejap. Lepas tu masukkan air limau nipis 1 biji je. Masukkan tomato Mak Tok masuk last. Sebab tomato ni dia agak lembut kan. Kita tak boleh masuk awal-awal sangat. Okey, dah siap. Dah masak. Sekarang Mak Tok nak angkat. Okey, dah siap masak. Mak Tok nak letak atas ikan. Dia punya bahan-bahannya ni nak letak kat sini. Nak sirakan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kalau lebih sayur sikit.
Matuk nak minum dulu lah, baru nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena air lasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni. Garing tak. Sedap ikan ni. Sampai tengok Mak Tok makan lah. Sahabat bolehlah support Mak Tok, subscribe, follow Mak Tok, like ya, jangan lupa ya sahabat-sahabat. Terima kasih ya sahabat. Sambung makan. Bolehlah sahabat masak ikan sekat 3 rasa. Ada masam, ada manis, ada pedas.